Hello traders, apa khabar anda semua? Sekembalinya saya Siti Wani di sini. Of course, saya akan membawakan topik yang menarik untuk anda pelajari bersama. Tapi sebelum itu, of course, kita di rancangan YouTube XM Malaysia ni, tugas anda bantulah saya sedikit. Buat apa? Iaitu like dan juga subscribe YouTube channel XM Malaysia. Okay, alright. Yang mana dah done? Terima kasih. Okey, so sekembalinya saya memang akan memfokuskan apa topik yang boleh dijadikan sebagai garis panduan oleh anda semua. Dan hari ini saya memilih iaitu strategi dagangan jangka pendek. Adakah scalper atau intraday? Okey. So, yang mana pilihan anda? Mestilah kena membuat pemilihan yang terbaik. Okay? Tujuannya adalah untuk kita mendapatkan profit yang terbaik. Okay, alright. So, of course, dagangan jangka pendek. Okay, so kita tahu sebenarnya ya, melalui pemilihan instrumen juga sebenarnya adalah salah satu penentuan yang sangat penting. Okay, so bila kita dah realize, okay, instrumen ni penting, instrumen ni volatility dia bagus, okay, and saya boleh mengambil contoh yang paling terbaik adalah logam emas. Okay, kerana apa? Kerana saya tahu kalau saya tanya daripada 10 orang trader, okay, boleh dikatakan 9 akan menjawab logam emas adalah pemilihan yang menjadi pilihan anda semua. Okay, so of course bila kita dah tahu, kita dah decide, ini adalah satu instrumen yang bagus. Okay, so kita kena merancang. Adakah kita nak guna sama ada pendekatan secara scalper ataupun intraday? Okay, kerana kita tahu ya, dagangan jangka pendek ini adalah di mana kita hanya memfokuskan, okay, iaitu mencari peluang dagangan dalam jangka masa yang pendek. Okay, so saya pergi dulu penerangan tentang intraday ataupun pedagang harian. Okay, apa yang dimaksudkan sebagai intraday ini? Okay, kerana saya melihatkan situasi banyak yang mengatakan sebagai seorang intraday, tugas kita adalah membuka posisi setiap hari. Betulkah macam tu? Kan, maknanya everyday kena entry. Wajib. Kan, sebab you adalah seorang intraday. Okay, so di sini sebenarnya intraday ini adalah di mana, okay, fokus anda ya mencari peluang. Dan bila anda ada potensi, anda memasuki pasaran dan anda menutup posisi anda pada hari yang sama. Itulah sebenarnya maksud intraday. Okay? Alright, jadi bila anda dah memahami, okay, kalau anda memilih untuk menjadi seorang intraday ataupun pedagang harian ini, okay, bila you entry your position, okay, you kena make sure you tutup posisi you pada hari yang sama. Okay, alright. So, sebenarnya apa saya lihat ya, bila anda memahami, okay, anda seorang intraday, okay, jadi tugas anda adalah, okay, anda menentukan, okay, iaitu berapa ganjaran yang bersesuaian. Okay, so kalau dilihat di sini ya, okay, kita melihatkan kepada instrumen lah. Kan, jadi kena faham ya. So, untuk instrumen logam emas tadi, kalau kita menggunakan pendekatan sebagai seorang intraday, okay, jadi saya melihat, okay, anda boleh meletakkan target keuntungan yang bersesuaian ataupun target profit yang bersesuaian, okay, adalah dalam range iaitu 100 ke 200 pip. So inilah yang bersesuaian. Okay, untuk dijadikan sebagai sebagai bantuan kepada anda untuk anda tahu masa yang sesuai untuk masuk pasaran dan masa yang sesuai untuk keluar daripada pasaran. Okay, alright. So, dah faham tentang intraday. Okay, bagaimana pula scalper ini? Okay, alright. So, istilahnya saya suka gunakan adalah sebagai seorang sniper. Okay, kita menunggu sasaran yang sesuai. Okay, bila dah dapat, okay, maknanya kita apa? Kita melepaskan tembakan kita. Kalau sniper lah kan, maknanya dia sharp ya. Dia dah tahu dah sasaran dia dan dia, okay, melepaskan tembakan dia. So, sebagai seorang scalper ini ya, okay, di mana satu, okay,
kita membuka posisi dan menutup posisi dalam jangka masa yang sangat singkat. Okey, dan bila kita memahami, okey, kita perlu membuka posisi dan tutup posisi dalam jangka masa yang singkat. Of course, kita kena mencari time frame yang rendah sahaja. Okey, iaitu daripada M1 sampai M15 sahaja. So, ini yang terbaik. Alright? Okey. Jadi, apa yang kita perlu lakukan bila kita dah tahu? Melalui macam saya kata tadi, bila kita nak memasuki pasaran, kita kena tahu target bila kita kena keluar daripada pasaran. Okey. So, untuk saya masih lagi memilih instrumen gold lah, emas lah kan. Tamu macam tadi juga kan. Okay. So, kalau seorang scalper ini saya melihatkan target profit yang sesuai adalah dalam lingkungan ataupun dalam range iaitu berapa? 50 ke 100 pip sahaja. So, saya lihat, ini yang terbaik. Kerana apa? Alright. Walaupun anda menggunakan dua tadi, sama ada you nak memilih sebagai seorang intraday ataupun sebagai seorang scalper, perkara yang kita tidak boleh lupakan sama sekali adalah risiko. Alright. Jadi, tugas kita sebagai seorang pedagang ini, kita kena memastikan, kita kena menentukan kerugian yang bersesuaian. Maknanya kalau tadi, sebagai contoh, katalah saya sendiri, saya ambil pendekatan saya sebagai seorang scalper ini, apa yang saya sentiasa lakukan, adalah, saya menentukan sekiranya kalau saya inginkan keuntungan sebanyak 100 pip, saya juga, perlu menerima kerugian saya sebanyak 100 pip. Itu saya punya decision. Maknanya 1 equal 1. Tidak semestinya kalau orang kata perlukah ikut ratio 1:2, 1:3. Sebenarnya ia bergantung. Bergantung kepada satu modal anda, dan juga bagaimana anda ingin memastikan supaya kerugian anda tidak dalam lingkungan yang maksimum. Alright. So dah jelas? Dah fikir, dah tahu nak jadi seorang scalper ataupun intraday, and of course jangan lupa berdagang bersama dengan kami XM. So insyaAllah kita jumpa lagi anda semua pada masa akan datang. Ingat pesanan saya, jaga diri. Bye-bye.